Kisah Masjid Alor Pongsu. Pada 6 Mei 2025, diperhatikan bahawa sebahagian pembinaan perluasan masjid telah memasuki kawasan tanah peribadi milik seorang warga berbangsa Cina yang digunakan sebagai ladang kelapa sawit. Setelah diukur, dakwaan tuan tanah terbukti benar. Penyelesaian. Pihak pengurusan masjid tidak menyangkal kesalahan, melainkan langsung berunding untuk membeli tanah tersebut. Tuan tanah bersedia menjual seluruh tanahnya dengan harga 1.8 juta RM. Berita ini menyebar luas dan menarik perhatian masyarakat serta Sultan Perak, yang bahkan berkenan mengeluarkan titah untuk mengalihkan sebahagian kutipan Jumaat di seluruh negeri Perak untuk membantu pembelian. Namun, sebelum titah tersebut dilaksanakan, umat Islam dari seluruh negara telah secara spontan menginfak dan mengumpulkan lebih dari 2 juta RM dalam waktu kurang dari 36 jam. Masjid kemudian membayar penuh harga tanah, dan kini kawasan tersebut menjadi hak milik masjid beserta dengan tanaman kelapa sawitnya. Apakah anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti semasa di Masjid Al-Rizwan Alor Pongsu? Setelah masalah tanah diselesaikan dengan baik, Masjid Al-Rizwan Alor Pongsu terus berkembang dengan lebih lancar. Pembinaan perluasan yang terhenti sementara itu telah dilanjutkan dan selesai menjelang akhir tahun 2025, menambah ruang solat yang lebih luas untuk menampung pertambahan jemaah, terutama pada waktu solat Jumaat dan Hari Raya. Tanah kelapa sawit yang dibeli juga dimanfaatkan dengan baik. Sebahagian digunakan untuk menambah kawasan penitipan kenderaan, sementara yang lain masih dikelola sebagai ladang kecil dengan hasilnya digunakan untuk menyokong aktiviti masjid. Peristiwa ini juga menjadikan contoh positif tentang bagaimana konflik boleh diselesaikan dengan cara yang sopan, saling menghormati dan berdasarkan prinsip keadilan, serta menunjukkan kesatuan umat dalam membantu membangunkan tempat ibadah.